Pagi hening embun bertabur, burung berkicau riang bernyanyi, semakmur gemilang bersama berkumpul, sambut merdeka penuh harmoni. Pada 13 Ogos 2025, Semakmur telah mengadakan sambutan Hari Kebangsaan dan Bulan Bahasa buat kali ke-68, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tunggu apa lagi? Jom kita saksikan. Berkibar tinggi jalur gemilang, simbol gagah negara terbilang. Sejarah berjuang jangan dilupa, itulah simbol gagah negara terbilang. Sejarah berjuang. Kalau tadi dalam majlis pelancaran bulan kemerdekaan ini, peringkat sekolah kami ini jadikan dia sebagai wadah untuk menyamarakkan lagi semangat kita akan jalan dari kalangan warga sekolah. Dengan ini saya merasmikan program Bulan Kemerdekaan Sekolah Menengah Perda Karang Timur pada tahun 2025 dan juga Bulan Bahasa Peringkat Sekolah bagi tahun 2025. Selamat menjambut Hari Kemerdekaan ke-68. Bahasa jiwa bangsa selamanya kita. Hai anak watan, ini kita berpijak tempat jatuh lagi dikenang. Apatah lagi Anak Rahaya, Assalamualaikum, saya Zara Sofia, wartawan Semakmur TV, PSS SMK Perda Karang Timur. Kini, saya bersama dengan Cikgu Siti Hajar selaku penyelaras program pembukaan Hari Kebangsaan tahun 2025. Assalamualaikum Cikgu. Boleh Cikgu kongsikan objektif utama sekolah mengadakan Hari Kebangsaan tahun 2025? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan utama kita mengadakan sambutan Bulan Kemerdekaan di peringkat sekolah adalah untuk meningkatkan atau memberi pendedahan kepada pelajar secara tidak langsung tentang arti kemerdekaan. Apabila mereka mengibarkan jambul gemilang, secara tidak langsung mereka menunjukkan sifat cinta akan negara. Terima kasih Cikgu. Ini saya bersama dengan Delisha Dehani. Korang tahu tak mengapa kita perlu menyambut Hari Kebangsaan? Tahu, sebab kita dah bebas daripada penjajah dan sekarang kita boleh hidup aman. Jadi, kita perlulah mengenang jasa tokoh terdahulu yang telah membantu memerdekakan negara kita, dan kita sebagai rakyat Malaysia perlu mengekalkan kemerdekaan ini. Terima kasih. Sama-sama. Arwah bangsa gemilang, oh tanah jangan dilupa, itulah darah merdeka kita. Bahasa indah, bahasa mulia, menyatukan kita tanpa sepadan. Generasi baru terus bersinar. Jalur gemilang berkibar tinggi, megah di langit tanda merdeka. Sampai di sini siaran berhenti. Teruskan semangat cinta negara. Berakhirlah sudah episod kali ini. Sekian sahaja daripada saya, Nadia, melaporkan untuk Semakmur TV. Merdeka, merdeka, merdeka.